Sorotan berita setakat jam 8 malam, Selasa 25 Mac 2025. Jawatan Kuasa Pengurusan Kuil Hindu di Jalan Masjid India dilaporkan bersetuju untuk berpindah ke lokasi berhampiran bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Madani. Persetujuan itu dicapai semalam hasil perbincangan dan rundingan bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan caj kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur ke atas kenderaan persendirian buat masa ini, kata Menteri Pengangkutan Luk Siu Fo. Beliau berkata mesyuarat Jawatankuasa Jemaah Menteri mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya telah membincangkan perkara itu secara mendalam dan mengambil maklum pandangan untuk memberi fokus kepada peningkatan mutu pengangkutan awam terlebih dahulu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan menambah lebih banyak program jualan rahmah Madani Aidilfitri bagi meringankan beban rakyat di musim perayaan. Menterinya Armiza Muhammad Ali berkata sebanyak 723 PJRM dengan kadar potongan 10% hingga 30% yang dilaksanakan di seluruh negara mendapat sambutan memberangsangkan serta berjaya mencapai golongan sasaran. Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh mengumumkan bahawa beliau akan mencadangkan penggantungan bahagian wang semaju parti itu susulan mesyuarat terbarunya yang gagal mematuhi perlembagaan parti. Terdahulu beberapa ahli tidak berpuas hati dengan perjalanan mesyuarat susulan tiada penjelasan berhubung dakwaan pemalsuan dalam pembentangan penyata keuangan diluluskan pada 1 Mac lalu. Ketua Pemuda Perikatan Nasional Afnan Hamimi Taib Azamuddin menolak dakwaan 4 negeri ditadbir gabungan pembangkang tidak menunjukkan perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan. Tegasnya, pertumbuhan ekonomi Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menunjukkan peningkatan setiap tahun walaupun kurang mendapat sokongan Putrajaya yang merumitkan keadaan termasuk hal berkaitan kemasukan pelabur. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FHMT dan ikuti kami di sini.